Selamat datang ke latihan pengetahuan berkaitan ISO 45001 dan ISO 14001 bagi pelaksana. Latihan ini akan membantu anda memahami bagaimana sistem pengurusan keselamatan, kesihatan pekerjaan dan alam sekitar dilaksanakan dalam organisasi kita. Lebih penting lagi, anda akan memahami peranan anda dalam memastikan sistem ini berfungsi dengan berkesan. Sepanjang latihan ini, sila fokus dan fikirkan tentang aktiviti kerja anda sendiri di tempat kerja. Pada akhir latihan ini, anda akan memahami bagaimana untuk bekerja dengan selamat, melindungi alam sekitar dan menjawab soalan audit dengan yakin. Mari kita mulakan latihan ini. Pada akhir latihan ini, anda akan dapat memahami tujuan ISO 45001 dan ISO 14001, mengetahui peranan dan tanggungjawab anda dalam sistem pengurusan, mengenal pasti hazard keselamatan dan aspek alam sekitar di tempat kerja, memahami keperluan undang-undang keselamatan dan alam sekitar, mengaplikasikan kawalan operasi dan tindak balas kecemasan, dan menyokong penambahbaikan berterusan melalui pelaporan dan penglibatan. Ingat, keselamatan dan perlindungan alam sekitar adalah tanggungjawab semua orang. ISO 45001 ialah sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mencegah kecederaan dan penyakit pekerjaan, mengawal risiko keselamatan, meningkatkan prestasi keselamatan. ISO 14001 pula ialah sistem pengurusan alam sekitar. Tujuannya adalah untuk mencegah pencemaran, mengawal impak alam sekitar, mematuhi undang-undang alam sekitar. Kedua-dua sistem ini membantu organisasi beroperasi secara selamat dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar. ISO 45001 dan ISO 14001 menggunakan struktur 10 klausul yang sama. Ini memudahkan organisasi mengintegrasikan sistem keselamatan dan alam sekitar. Struktur ini merangkumi memahami organisasi, kepimpinan perancangan, sokongan operasi, penilaian prestasi dan penambahbaikan berterusan. Struktur ini memastikan keselamatan dan alam sekitar menjadi sebahagian daripada operasi harian organisasi. Sebelum kita mengurus risiko, kita mesti memahami organisasi kita. Kita perlu memahami apakah aktiviti yang kita lakukan, apakah risiko keselamatan atau alam sekitar yang boleh berlaku, siapa yang boleh terjejas seperti pekerja, kontraktor atau pelawat, dan apakah undang-undang atau peraturan yang perlu dipatuhi. Memahami konteks ini membantu organisasi mengurus risiko dengan lebih berkesan. Semasa audit, auditor sering bertanya tentang risiko di tempat kerja. Contohnya, apakah risiko keselamatan utama di tempat kerja anda? Jawapan yang baik mestilah berdasarkan situasi kerja sebenar. Contohnya, risiko keselamatan mungkin termasuk aktiviti mengangkat, pergerakan kenderaan atau risiko tergelincir. Risiko alam sekitar mungkin termasuk tumpahan minyak semasa mencuci peralatan atau penghasilan sisa semasa kerja penyelenggaraan. Auditor ingin melihat bahawa pekerja benar-benar memahami risiko di tempat kerja mereka. Pengurusan memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan perlindungan alam sekitar. Pengurusan perlu menyediakan sumber, menetapkan dasar dan menyokong program keselamatan. Namun, penglibatan pekerja juga sangat penting. Pekerja perlu melaporkan hazard dan near miss, menghadiri toolbox meeting, mematuhi prosedur kerja selamat dan menghentikan kerja yang tidak selamat. Keselamatan akan lebih berkesan apabila semua orang terlibat. Semasa audit, soalan mungkin berbeza mengikut peranan anda. Pekerja mungkin ditanya bagaimana mereka melaporkan bahaya. Penyelia mungkin ditanya bagaimana mereka melibatkan pekerja dalam keselamatan. Pengurus pula mungkin ditanya bagaimana mereka menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan alam sekitar. Memahami peranan anda membantu anda menjawab soalan audit dengan yakin. Langkah pertama dalam pengurusan risiko ialah mengenal pasti hazard. Hazard ialah sesuatu yang boleh menyebabkan kecederaan atau kemudaratan. Risiko pula ialah kemungkinan dan tahap keseriusan hazard tersebut berlaku. Sebelum kerja bermula, hazard biasanya dikenal pasti melalui Job Safety Analysis atau JSA. Kemudian kawalan dilaksanakan menggunakan Hierarchy of Control.
Setiap aktiviti kerja mempunyai aspek alam sekitar dan impak alam sekitar. Aspek ialah aktiviti yang kita lakukan. Impak ialah kesan aktiviti tersebut terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, mencuci peralatan boleh menghasilkan air berminyak yang boleh menyebabkan pencemaran air. Memahami aspek alam sekitar membantu mencegah pencemaran. Organisasi mesti mematuhi Undang-Undang Keselamatan dan Alam Sekitar. Undang-Undang Keselamatan bertujuan melindungi pekerja daripada kecederaan. Undang-Undang Alam Sekitar bertujuan melindungi alam sekitar daripada pencemaran. Pematuhan kepada undang-undang ini adalah keperluan asas sistem pengurusan. Sebelum kerja bermula, hazard mesti dikenal pasti dan dibincangkan semasa toolbox meeting. Aspek alam sekitar juga perlu dikenal pasti seperti risiko tumpahan minyak, penghasilan sisa atau pelepasan bahan kimia. Pekerja mesti memahami hazard yang berkaitan dengan kerja mereka. Agar sistem keselamatan berfungsi dengan baik, pekerja memerlukan sokongan. Ini termasuk latihan, peralatan, komunikasi dan prosedur kerja yang jelas. Tanpa elemen ini, sistem keselamatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kompetensi memastikan pekerja mempunyai kemahiran dan pengetahuan untuk bekerja dengan selamat. Ini termasuk latihan, sijil kompetensi dan pengalaman kerja. Komunikasi seperti toolbox talk membantu memastikan semua pekerja memahami risiko kerja. Kawalan operasi memastikan kerja dijalankan dengan selamat. Jika terdapat perubahan dalam kerja, proses Management of Change atau MOC perlu dilaksanakan. Kontraktor juga mesti mematuhi prosedur keselamatan dan alam sekitar yang sama seperti pekerja. Jika berlaku kecemasan seperti tumpahan minyak, pekerja mesti bertindak dengan cepat, hentikan kerja jika selamat, maklumkan kepada penyelia, gunakan peralatan kawalan tumpahan jika terlatih, ikuti prosedur kecemasan yang telah ditetapkan. Prestasi sistem pengurusan dinilai melalui pemeriksaan, laporan insiden dan statistik keselamatan. Audit dalaman dijalankan untuk memastikan prosedur dipatuhi. Pengurusan atasan akan menilai prestasi melalui management review meeting. Semasa audit, kejujuran sangat penting. Auditor memahami bahawa sistem tidak selalu sempurna. Apa yang penting ialah organisasi mengenal pasti masalah dan mengambil tindakan pembetulan. Dan apabila insiden atau near miss berlaku, ia mesti dilaporkan dan disiasat. Punca sebenar mesti dikenal pasti dan tindakan pembetulan dilaksanakan. Pengajaran daripada insiden mesti dikongsi dengan pekerja lain. Ini membantu mencegah kejadian yang sama berulang. Sebagai contoh, selepas berlaku near miss berkaitan tumpahan minyak, organisasi mungkin memperbaiki housekeeping, melatih semula pekerja tentang tindak balas tumpahan, meningkatkan kekerapan pemeriksaan spill kit. Sebelum menamatkan latihan ini, fikirkan tentang tempat kerja anda. Apakah satu hazard keselamatan dalam kerja anda? Apakah satu aspek alam sekitar dalam kerja anda? Siapakah yang bertanggungjawab melaporkan hazard? Apakah tindakan pertama yang perlu dilakukan semasa berlaku tumpahan? Tahniah, anda telah berjaya menamatkan latihan ISO 45001 dan ISO 14001 Implementer Awareness. Untuk melengkapkan latihan ini, sila jawab penilaian akhir. Sila imbas kod QR yang dipaparkan di skrin menggunakan telefon bimbit anda dan jawab soalan penilaian. Terima kasih kerana membantu mewujudkan tempat kerja yang selamat dan melindungi alam sekitar.